Hi guys, so this is the third part of the baby haul. I don't know how many parts there will be. Mungkin ada 4. The third part ni, I'm going to show you guys barang yang I beli daripada TikTok shop, especially untuk yang kita lock. Kita lock live. Second one would be barang yang I beli dekat Shopee. Shopee ni ada 2. Satu beli dekat mainland China. Kat China punya ni lah. Another one is the things that yang I beli daripada Shopee, tapi dia adalah barang-barang daripada Indonesian punya local seller. Okay, so Indonesian punya brand lah. Okay, basically. So kita go with barang yang beli dekat Lock first. Okay, so untuk Lock ni, kebanyakan baju dia memang cantik tau. Okay, this is I bought daripada nama TikTok dia Bara and Atta. Okay, I beli ni, I bought. Let me show you guys. Yang ni satu, harga dia ni dalam RM30 macam tu. Yang ni 6 to 9 months. Okay, memang sengaja beli besar sebabnya macam yang cakap lah, kecil-kecil diorang takkan keluar mana pun. Besar-besar ni tak apa. Okay, that's the first one, RM30 macam tu lah. And pula second one, dia ada baju. Yang ni pun harga dia dalam 30 kot. Yang ni pun sama juga, dia 6 month. Ada ni, comel. Kan this one, comel juga. And then dia ada seluar satu. Macam ni. Okay, so dia ada 3 ni. So yang ni kat TikTok, Bara and Atta. Kalau yang lock ni, kalau korang nak beli, korang kena cari waktu yang diorang baru restock. Kalau waktu tu diorang baru restock, memang akan ada banyak lah. Okay, banyak gila baju. Lepas tu, sama juga daripada Lock. Yang ni brand Ficus. 6 to 9 months. So yang ni dia memang panjang lah. Okay, macam ni lah. Panjang gila. Ni pun sama juga. Ni brand Gerber. Sama juga. Comel kan. And then this is the third one. Ficus juga. Yang ni 3 harga dia dalam RM30 kot. So kira macam satu ni macam RM10 je. Yang ni bukan dekat Bara and Atta tau. Tapi yang ni ingat. Tak ingat kat mana. Oh, lepas tu dia bagi free satu. Ni ha. Yang ni saiz kecil sikit. 69 juga tapi dia saiz kecil. Macam mana? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh kan? Okay, so yang tu barang-barang. Second one, barang yang beli dekat Shopee. Okay, yang ni first thing first. Kita orang ada beli stroller. Okay, dekat TCE Baby Expo. Sebab itulah barang yang kita orang kalau korang tengok lah, first baby haul tu, kita orang dapat Nubi tu kan. So dia macam 1000 points. 1000 points ni mana lagi ratus ni kan. Barang nampak macam sikit kan, tak banyak pun kita beli. So dia sebenarnya sebab kita orang ada beli dekat situ, je nama Hamilton X New Lofa. Best thing first, okay, best thing kenapa kita orang pilih yang tu. Kita orang tak buka lagi tau, by the way. Kita orang tak buka lagi pun stroller tu. Masa kita orang pergi DCE Baby Expo tu, I don't like stroller yang warna hitam. Dia macam very plain. I don't know, warna hitam tu very good sebabnya kalau baby kotor ke apa benda ke, dia takkan nampak. I actually want yang warna light macam tu. Tapi sebab my husband said, kalau beli warna light pula, nanti dia cepat kotor. Which is true also. Sebab stroller ni kita tahu dia macam susah sikit kan nak buka apa segala benda, nak basuh-basuh. Macam tak ada masa. So, kita orang survey. So, my mother-in-law dia suggest cakap, kita tengok brand yang ni, Hamilton. And then lepas tu Hamilton ni, kalau tengok harga kat Shopee, harga dia is roughly around 1,300 macam tu lah. Okay, tapi waktu orang jual dekat TCE Baby Expo tu, harga dia cuma RM700 sahaja, 69. And then design dia memang bukan light colour. Okay, tapi at least dia bukan hitam. Lepas tu another one thing yang very good pasal Hamilton ni, dia stroller Hamilton X1 Plus rasanya nama dia punya brand. So benda ni dia boleh tukar warna seat dia tu. Faham tak?
So that's the very best part untuk stroller tu pada saya lah. Sebab I don't like warna hitam. I don't know. Kalau tengok baju baby pun macam tak ada warna hitam kan. So nanti daripada film macam bagus juga benda ni kan. Kita orang beli je dulu warna maroon. Okay, Hamilton X9 Lofa ni. Lepas tu kalau contoh if macam bosan ke apa kan tengok warna dia, kita boleh beli dia punya cover seat tu. Harga dia dalam 300 macam tu dekat dalam Shopee, which is okay lah, affordable lah juga sebenarnya. Dia ada warna, banyak gila warna-warna lah. Cantik gila untuk yang Hamilton tu. And I think it's a very nice idea. And dia macam bijak gila lah, especially for me. Sebab saya tak suka hitam. Okay, so senang kalau nak tukar terus. Okay, so yang ni beli barang kat Shopee. Kita orang dah ada stroller. So this is dia punya seat. Dia punya seat lah. Cushion dia. Tak buka lagi. Rasanya malas nak buka. Tapi yang ni dia bersulam. Cherry yang bersulam. Kalau tengok daripada dia punya ni, okey lah. Dia punya tempuk tu okey lah. Quite okay untuk baby. Dia tak tebal sangat, tak nipis sangat. Okay, next one pula, sama juga. Barang Shopee, tapi daripada China. I bought dia punya kain bedong. So bedong ni, kalau beli brand Joey and Mom, satu bedong dia harga dia dalam lebih kurang RM65. So I bought daripada Shopee. Yang ni dia 70% bamboo, 30% cotton. Harga dia satu ni dalam RM30. Kain dia nice tau. Tunjuk lagi. Ya. So this is the one that I bought. Dia ada brand. Dia ada bunga. Dia ada warna purple Dayania. Dia ada plain satu warna putih. Yang ni untuk keluar daripada hospital. Satu lagi is bunga warna pink. Kain dia, I'll show you this one. Kain dia memang lembut. Dia macam ni. Dia macam sekejap. I'll show you guys another one. Yang ni beli dekat TikTok. Nama brand dia is Humaira Baby Store. Humaira Baby Store. Harga dia murah lah, dalam RM25 macam tu. Ini I show you guys. Okay. Kalau korang tengok kain dia, best gila. Yang ni dia memang softer. Kain dia rasa lagi banyak macam lagi banyak lah. Macam tu. Ni perbandingan sebelah-sebelah. Yang ni memang kasar. Dia kasar sikit this one. Yang ni dia memang lembut. Dia macam lagi. Yang ni rasa dia macam kain lampin baby kalau kecil dulu. Rasa dia memang macam kain lampin baby lah. Yang ni sedap gila. I think this one mungkin dah level Joey and Mom dah. But I can't say that sebab saya tak beli pun Joey and Mom. Rasanya macam mahal gila. Sizing dia is 120cm. 120 darab 120. So very big lah. Okay, so I bought bedong dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk yang Humaira. Lepas tu yang ni dia bukan brand China. Yang ni adalah brand yang agak popular juga. Saya tengok video daripada Natasha Eliani. Kalau korang tengok lah YouTube. Dia ada tunjuk dia punya baby haul. Dia cakap brand yang Day One ni okay. Dia DAYON. So yang ni baju newborn. Okay, kain dia lembut. Memang lembut. Okay, we can say dia macam level baby store lah kot kan. Cumanya kalau macam if you ask me on a deeper level, dia nipis sikit kot. Kalau macam baby shop macam tu, dia kain dia macam tebal lagi sikit. Dia lembut tapi kain dia tebal sikit. Tapi yang ni kain dia nipis sikit. Tapi lembut dia is almost the same macam baby shop punya level. So this is the first one. Yang ni dia main ikat-ikat dah. Sini ikat-ikat dia. Ini first. Day One ni dia memang banyak jual baju-baju yang untuk untuk baby. Okay, beli satu. Dia pun beli Shopee juga. Another one is this one. Dia ada seluar. Oh, yang ni okay. Yang ni kain dia nice. Kain dia yang ni nice. Cuman yang ni kain dia very nice. Much better daripada yang tadi. Dua. Memang kain dia lembut lah. Okay. I think this one sesuai untuk baby yang baru lahir tu. Lepas tu satu lagi sama macam yang warna putih tadi, tapi this one is in pink colour.
So kalau korang tanya, I think better beli yang macam ni punya design. Tak tahu ni kain apa. Sekejap lagi kita tengok dalam pot. Ni kain dia nice. Serious nice. Dia lembut and dia tak nipis sangat. Tapi tebal dia yang masih breathable. Okay. So tu daripada day 1. Okay. Yang ni sama juga, beli dengan kain bendung tadi tu. Ni handkerchief. I bought 4 handkerchief. 1, yang ni 2, 3. Last but not least, kain dia macam biasalah. This one is a Muslim handkerchief. Memang lembut, tapi dia agak kecil. So macam ni dia besar. So kalau nak jadi handkerchief tu okey. But if let's say kalau kita nak lap apa, baby Leo ke apa ke, okey lah. Okay. So this is last, the bottom and last. This one, I would say that I would recommend this one to everyone yang watching. First sebab dia very affordable, dia murah. I would say sebab benda ni macam kan Malaysian ringgit kan macam a bit higher kan price dia, currency wise lebih tinggi daripada Indonesian benda ni. Tapi on a deeper level, rasanya macam bila korang beli yang branded punya, especially Indonesian punya barang ni, kain dia memang rasa macam very nice lah. Kain dia ni, rasa dia dah macam level-level day 1 tadi tu. Tapi yang ni dia branded punya item. Kiranya brand sana lah. Okay. So yang ni is the first one. Yang ni popular dekat Indonesia. Ini nama dia brand okay, Little Farmhouse. This one is a play suit 0 to 6 months in the color of lilac. Oh nice. Okay. So dia macam ni. Harga dia ni I think was only like RM15 macam tu. Rata-rata harga dia memang macam tu lah, RM15. So yang ni is the first one, Little Farmhouse. Kain dia memang top notch, korang patut beli. Second one, beli daripada Boho Pana. Okay, ni Boho Pana. Kain dia semua, yang ni semua memang size kecil lah. Yang ni size 0 to 6 month. Cuma kan, bayangkan korang, baju macam ni, kain yang nice gila, breathable apa semua kan, macam soft, nampak tak soft dia. Okay, harga dia dah RM15 je. Yang ni memang semua beli kat Shopee lah, barang tak ada jual kat sini. So macam ni. Another one yang ni Boho Pana juga. Okay, so kita ada 2 Boho Pana. Lepas tu yang ni brand Yobo. Yobo ni dia lagi lembut daripada Baby Shoe. Yang ni pun best juga. Yang ni dia baju seluar, baju macam ni. Nampak tak? Dia tak ada jahitan yang tebal-tebal tau. Macam ni je dia. Very bukan estetik lah, macam very, tahu lah apa nak sebut. But yeah, yang ni brand ni tau, Yobo. Dia ada seluar dia ni pun nice sebabnya, nampak tak? Nampak ke tak? Tapi dia ada ni, dia ada partition. Dia sebabkan baby kan pakai pampers, so seluar diorang memang, kalau pakai seluar yang biasa tu, nanti pampers diorang akan tersekat kat sana. So yang ni pun nice. I'll show you. Nampak tak? Memang lembut. This is what I meant. See? Nampak tak dia ada 2 ni? Kalau seluar day 1 tu rasanya ada silap. Okay. Tapi kalau seluar brand lain kan, bila korang beli, korang akan perasan yang dia jenis yang macam ni. Nampak? Dia ada satu belahan je kat depan. So bila ada satu belahan je, bila pakai pampers, dia akan terbelah kat tengah. So kadang pampers tu dia akan bergerak ke tepi, ke kiri, ke kanan ikut garisan, which is not good. Sebabnya nanti senang leaking. Senang leaking. Lepas tu this one is from, rasanya Boho Pana juga. Ni Boho Pana agak. Yang ni, to be honest, saya terbeli extra. Saya sama pula tu, so macam tak apalah, dia terbeli extra. Saya minta dah tukar, tapi diorang tak ada tukar. Sedih. Yang ni yang sama juga macam tadi, Yobo.
So this one is Yobo. Ni brand dia. Yobo Basic. Ni baju dia. Okay. Kain dia very soft. And ni last another one daripada Little Palmer House juga. Ini application. Yang tadi kan play suit kan. Yang ni dia short set. Dia dengan apa? Dua pendek. Show me. Macam ni. You see, yang ni bahagian belakang. Dia ada macam ni punya style. Yang ni bahagian depan, yang ni very slightly better rather than Yobo. Yobo depan dia still ada jahitan satu kan. Tapi yang ni depan dia memang kosong. Kosong dia tak ada jahitan langsung. Getah pun okey. Tak ketat. So yang ni Little Wear daripada Little Palmer House juga. Kalau di antara brand Yobo dengan yang ni, kalau contoh nak beli yang set-set yang baju seluar ni, untuk yang ni dia punya design motif dia lagi comel. Kalau untuk brand Little Palmer House ni, price wise dia macam almost the same juga macam Yobo. Tapi kalau kain Yobo tu dia lagi lembut berbanding yang ni Little Palmer House yang ni. Kalau yang apa design kecil yang macam ni lah, yang apa set dengan seluar lah. Tapi kalau contoh yang dia punya ni tu, dia punya apa yang lain tu kan, satu lagi Palmer House punya play suit, yang tu dia kain dia okey sikit. Yang ni dia macam a bit kasar berbanding Yobo. So kalau korang nak cari short set, korang try beli Yobo punya brand. Dia memang banyak gila jual, tapi dia memang tak banyak choices sebab kebanyakannya kat Shopee memang dia sell out. Okay, yang ni kita selitkan. This is the first item that I bought. Tak ingatlah bila. Waktu ni kita tak tahu pun baby boy ke baby girl ke, tak tahu. This one Juniors. Warna green. Lepas tu yang ni pula adalah dia punya booties. RM5 je. Memang besar lah. Kain ni memang nice. Tapi itulah warna putih biasa je. Yang ni my mother-in-law yang tu. Thank you mama. Okay, so yang tu je our baby haul for today. Kita ada juga barang yang besar-besar macam apa, barang untuk baby punya tungku apa semua benda tu ada juga. Kita orang dah beli dah. Cuma because hari ni saya rasa dah penat dah. Okay, mungkin we will see mungkin in the next vlog kot. Okay, we will see in the next vlog. So kalau korang contoh nak beli barang, try untuk cari brand Yobo. And if let's say ada PS kat sini yang nak pergi Indonesia, korang boleh contact Mak Zainab, boleh like baby daripada sana. Bila korang beli kat Shopee ni, it's very good sebab dia banyak gila voucher semua benda ni kan. Cumanya in terms of motif, design dia memang quite limited. Sebabnya seller dia orang tak selalu sangat restock. Okay, tapi if let's say kalau korang beli dekat Indonesia, dekat orang punya kedai sendiri, then I think there will be like banyak gila choices. So I think that's all for today. See you guys in the next video. Bye.